jom kita masak ayam masak lemak bunga kantan. Yang ni saya follow resepi Kak Zaidah dekat TikTok lah. Kebetulan lalu saya 2 hari, lepas tu saya pun ikut video ni. Tumis dulu serai, lepas tu masukkan pula bahan yang kita dah kisar. Okey, pastikan sampai dia pecah minyak lah. Okey, lepas tu masukkan kunyit. Ni sebelum pecah minyak tadi kena sebab tak cukup pula kunyit yang blend tadi. Dah pecah minyak, saya masukkan pula bunga kantan. Okey, style ni macam ala-ala Negeri Sembilan. Lepas tu masukkan daun kesum. Okey, ni sedikit lagi. Okey, lepas tu baru masukkan ayam. Kalau Negeri Sembilan itu macam ni kan. Kita kacau dulu, tumis. Lepas tu dia masak macam ni dulu lah. Kalau ikut saya rasa dia lain sikit tau. Dia tak payah buat macam ni sangat. Okey, tapi kalau nak follow saya pun boleh, masing-masing lah ya. Lepas tu baru masukkan air. Air ni ikut berapa banyak nak buat kita tu lah. Okey, lepas tu kacau dia lagi. Lepas ni baru kita masukkan pula santan. Santan kalau ikut resepi Kak Zaidah dalam 200 ml. Satu kotak santan, kotak tu pun dah cukup lah. Dalam ni saya memang tak letak Ajinomoto macam Kak Zaidah pesan, tak payah masukkan Ajinomoto atau penyedap ke kan. Jadi masukkan je garam masa awal nak masak dia tu. Okay, masukkan pula air asam jawa sebab lepas tu masukkan pula bunga kantan yang telah